Ini merbuk, yang ini burung merbuk. Ini pula UiTM merbuk. Depan pintu masuk UiTM ni ada satu kedai nasi biryani, harga tak masuk akal. Set talam ayam sekok baru RM40. Depa ni buat amal jariah ke apa? Saya sebenarnya bukan apa, kita pernah susah. Kadang orang, kita kasihan juga orang tak ada duit. Kadang dia belah macam tu, tak apa, rezeki dia. Yalah taklah semua, kalau kata 10 mungkin seorang dua kemungkinan kan. Ada, tapi tak ramai. Tapi kalau ada pun dia kat, tak apa, biarlah dia kat. Itu rezeki dia. Saya halal lah. Okay lah, ni kami berada di Nasi Pakistan, Kambing Hyderabad. Kita nak tanya sikit brother ni, dia tengah dah masak ayam ni. Lah ni kat sini, mereka pakai konsep apa tu bang? Sini konsep ayam ni sesuai salai. Salai? Kiranya pakai arang lah. Dia salai dulu, lepas tu baru kita sapu rempah. Buat apa pakai konsep ni? Biasa nak salai dulu, lepas tu nak tunggu tu pula. Lagi sedap ke macam tak? Dia lagi sedap. Dia akan rasa dalam isi dia tu, rasa asap salai. Lepas tu kita sapu rempah, dia akan masuk lah, dia akan combine lah. Lagi sur lah. Lagi sur. Berapa lama dah kerja ni bang? Ya, kerja lama. Gaji RM4? Tu betul-betul nak air. Banyak oi. Umar kalau mau makan tadi, mana tak habis Pakek tu sekali talam ni boleh buat klik. Sebab talam ni dapat sekali. Set talam 60 dah ada ayam separuh, ada daging, ada kambing. Sos ada 2, ayam asam ada 2. Nasi dia ni, dia bubuh tu main bubuh. Tak kedekut langsung. Macam ni kita mau. Hak ni pula set talam RM40. Ayam seekor. Tak ada daging, tak ada kambing. Nak hakik pun berat boh. Definitely dia punya vibe, dia punya rasa tak sama langsung dengan nasi-nasi yang pernah aku pergi kat kedai lain tau. Dia punya nasi rasa lain, ayam rasa lain, daging rasa lain. Hak ni pun nampak macam biasa-biasa tapi sedap. Tekstur pun nampak lain tau. Overall aku boleh bagi 9/10.